Tanggal 7 Jun setiap tahun, dunia menyambut Hari Keselamatan Makanan Sedunia. Tahun ini, tema Food Safety Science in Action dipilih oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menegaskan bahawa sains adalah teras kepada jaminan makanan yang selamat untuk semua. Melalui sains dan teknologi, pakar sains dan teknologi makanan berinovasi dalam menghasilkan makanan yang lebih selamat, berkhasiat dan mampan, berasaskan sumber tempatan demi keperluan hari ini dan masa depan. Di Malaysia, Kementerian Kesihatan melalui Program Keselamatan dan Kualiti Makanan menggerakkan pelbagai inisiatif berasaskan sains bagi memastikan makanan yang sampai ke pinggan rakyat adalah selamat dan berkualiti bagi memastikan kesihatan dan kesejahteraan awam terpelihara. Setiap sampel dianalisis dengan menggunakan peralatan berteknologi tinggi. Sebanyak 15 makmal di bawah KKM, termasuk 10 makmal keselamatan dan kualiti makanan dan 5 makmal kesihatan awam. Melalui pendekatan saintifik yang berasaskan data, pelbagai analisis dijalankan, antaranya residu racun perosa, residu dadah veterina, logam berat dan mikroorganisma patogenik yang berisiko terhadap kesihatan pengguna. Tahun 2024 menyaksikan satu lagi pencapaian penting, iaitu penubuhan Pusat Keselamatan Makanan Negara atau National Centre for Food Safety (NCFS). Pusat ini berperanan membangunkan standard makanan, menilai risiko, menjana data saintifik dan menyokong penggubalan dasar serta perundangan makanan negara. Pendekatan berasaskan sains ini digerakkan secara menyeluruh merentas kementerian, agensi dan sektor industri. Pihak industri dan peniaga makanan memainkan peranan penting dalam memastikan amalan pengendalian makanan yang selamat. Ilmu keselamatan makanan perlu sentiasa dikemaskini dan diamalkan dalam operasi harian. Pengguna juga memikul tanggungjawab. Penyebaran maklumat yang tidak sahih berkaitan keselamatan makanan harus dielakkan. Rujukan dari sumber rasmi seperti Kementerian Kesihatan Malaysia dan pihak berkuasa lain harus menjadi amalan sebelum disebarkan, terutamanya di media sosial. Pendekatan keselamatan makanan berasaskan sains turut memperkukuh daya saing Malaysia di peringkat global. Produk makanan tempatan yang mematuhi piawaian antarabangsa dapat diekspor dengan yakin, manakala makanan yang diimport ke negara ini melalui pemeriksaan dan analisis yang teliti merentasi segenap sempadan negara. Keselamatan makanan bukan sekadar tanggungjawab kerajaan. Ia adalah amanah dan kolaborasi bersama antara kerajaan, industri, komuniti saintifik dan rakyat. Dengan berlandaskan sains, Malaysia berada pada landasan kukuh untuk menjamin makanan yang selamat hari ini dan untuk generasi masa depan. Selamat Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2025. Food Safety Science in Action.